Selamat Hari Raya. Masih lagi raya sebab kita masih dalam minggu raya. Cuma aku dah balik kepada default mode lah. Aku tak jadi wait time terakhir macam sebelum-sebelum ni dah. Oh, cuaca panas boh. Panas neting, panas ting-ting. Camai nak pergi ni? Camai nak pergi? Camai, careful. Tapi jalan ni bahaya. Alah, comel awak ni. Sini. Awak pula yang ni punya. Tapi walaupun terasa kat Kelantan ni panas, raya ni Kedah lagi panas. So bersyukurlah. Walaupun Kelantan ni dah panas. Nak order ni. Tak ada orang. Kita je kan ni. Semua masih beraya. Sebab ni dah akhir. So kita nak makan banyak tempat. So bagi husband order, nanti akan makan je apa yang dia order. Kita share. Chicken chop. Layan tak? Sini. Dia ada tempat mainan, ada kopi. Since when dia ada kopi? Adli Coffee. Menarik. Kita nak tengok kopi apa yang ada. Malam ni panjang tak ngantuk. So nak kopi jugalah. Outside Spanish. Selalunya aku takkan memilih kopi. Tapi rasa dia macam panjang sikit. So kita nak buat hadis sampai malam. Esok dah balik gerak KL. So aku rasa aku nak kopi. Lauk chicken chop. Terima kasih. Total semua ni RM29 je. Okey lah kan dapat semua ni. Nak tak resep ni? Tapi kita tengok ramai orang ni. Orang berhenti take away. Apa Spanish latte? Apa dia? Outside milk. Entah. Apa dia? Tapi tadi try dia punya fries tu. Crunchy friesnya. Ada makan banyak. Kita nak pergi makan tempat lain lagi. Kita dah petang ni je. Dah malam ni. Ada sikit-sikit crunchy. Okey, kita tambah sos sikit. Minta pedas ni, pedas. Kayak korang dia pedas. Kita tahan juga pedasnya. Tapi tadi panas kan? Tapi still crunchy yang suka. Kalau chicken chop paling crunchy ayam dia. Apa RM9.9? Tak ramai je orang beli tapi tapau. Kereta ni banyak. Betul lah juga. Saja macam masa Korea Arabi pun je. So Korea Arabi pedas tau. Wah, rezeki. Kalau orang makan-makan kat sini, tiba-tiba dah kat tu bagi terima kasih. Ada tu bagi. Belanja tahu dia belanja apa. Tak rekod pun tadi masa dia datang bagi tu. Biar rezeki. Ketuk nak Adli bukan Tak tahu. Tiba member ni. Oh, dalam ni dia beli longkang. Satu kedai, kita akan bagi kedai lagi satu. Sebab kedai tu dia tutup pukul 7 sampai 8 je rehat. So kita kena pergi by 6 macam tu lah sebelum dia tutup. Situ dia tepi Bendang. Dan hari ni je kita orang ada kat Kota Baru. Nak kena pergi juga hari ni. Esok dah balik dah. Pukul 6.50 kita orang sampai dekat kafe Bendang tu. Kopi Bendang nama dia. Kopi Bendang memang betul-betul tepi Bendang. Dah ramai orang rupanya. Memang dah viral ke ni. Tak perlu diperkenalkan lagi lah maknanya. Orang dah tahu dah. Tapi dia masuk jalan kampung tu quite dalam juga. Tapi still orang datang sih ramai. Harap minta tutup lah pukul 7. Kata tutup pukul 7 kan nak rehat. Jom lah. Okay, sambung yang tu pula. Oi, laju ni. Oi, laju. Oi, racing tu. Okay, ada kosong. Kita dah kena duduk sini baru fight. Oh, banyak lagi tempat kosong walaupun orang ramai. Jom. Kita tengok dalam. Wah, cantik lighting dia. Lighting sunset. Wah, terang. Betul. Oh, 2 tingkat. Belakang dia lagi. Ada kosong ke? Nak order, kena order kat depan kena beratur. So kalau ramai-ramai lah, korang beratur lah. Semua FOMO ni, termasuk kita orang. Korang tunggu nak order beratur. Makin ramai makan belakang. Sementara tu tengok dia punya menu tu. Okay, versi zoom sikit, murah tu kopi dia. Personally aku suka konsep open kitchen macam ni. Sebab nampak tau dia buat apa and nampak kitchen dia bersih. Gitu. Saya nak Maggi Tom Yum dengan nasi kepal. 2 tu je. Tempat kita orang tak diambil. Memang tadi untuk kita tempat ni. Tinggi pula. Kursi macam mana nak? Mendongak ni. Dia kaya macam tu. Nampak gemuk ni bawah. Tak vibe plus tu. Ujung tu ujung. Cantik colour dia. Bendang ni padi ke lalang? Okay, tukar tempat. Sebab situ tinggi sangat. Oh, boleh ambil gambar. Terima kasih. Confused. Ni padi ke lalang? Macam lalang je kat tengah-tengah pun. Tapi dia still Bendang. Kira okey lah tu. Betul tu. Kopi Bendang. Bendang yang tak ada padi. Maggi ni, Maggi ayam. Tadi saya rasa order yang Maggi yang RM12 tu. RM7. Kita salah key in. Nak Maggi Tom Yum yang paling mahal tu. RM12 paling mahal. RM7. Tapi total. Padahal banyak tu. RM28. Banyak lah bro. Smash burger RM10. Alamat dia ni. Dia tanya, Kak kat mana? Ni alamat dia. Yes, dah sampai. Sebesar-besar lam. Besar ni kan? Berbau coklat. Ada dia punya coklat rice. Ni semua harga RM5 dek. RM5. Besar ni. Ada dekat dia punya resit. Boleh kira pekat juga dia punya Milo. Terasa lah. Tak kan Milo coklat. Sebab tu ais kepal coklat something macam tu. Cuma ais dia agak kasar sikit. Tapi dia crunchy dengan dia punya baby crunch. Okey, untuk RM5 rasa macam berbaloi lah. Kita biasa KL tak dapat dia RM5. Paling-paling kurang RM8 je ni. Bismillah. Murah-murah dia nak keluar macam mana ni. Dalam kampung masih gelap lagi. Tapi yang ais kepal Milo paling sedap tetap yang tempat kat baby punya tempat tu. Tu yang paling on. Apa tu nama kedai dia? Buluh in. Entah apa dah nama dia. Bamboo apa? Bamboo Hill.
Lain. Paling mahal RM6. RM6 paling mahal. Topping dia ada macam, tak tahu, cream cheese ke maybe, ataupun just foam biasa. Lepas tu dah macam vibe zifutang lah ni sini. Betul, macam vibe zifutang. Ada brown sugar. Lepas tu ada rasa kopi. Just dia tak ada boba je lah. Sekejap, krim atas ni cream cheese kot. Rasa macam cream cheese lah. Serius RM6. Model cream cheese tu berapa dah? Cakap macam zifutang. Tak pernah beli zifutang. Zifutang kan yang saya minta. Oh, jangan masa kat Taiwan tu. Tak pernah minum. Langsung sebelum. Tak ada. Sekarang minum kat Taiwan kan. Tengok ada sekali jual pork pau. Tak pasal jadi. Zifutang rasa sini. Beza dia ada boba. Tak rasa kopi sangat. RM6 je guys. Seriously. Macam tahun 2010 tu, Pirate Coffee. Pernah dengar Pirate Coffee? Tak. Kopi-kopi tepi jalan, jual satu kad RM5. Oh ya. Ha. Smash burger RM10. Yang aku nampak dia ada caramelized onion, cheddar cheese, mashed patty. Boleh tahan besar jugalah burger dia. Okay. Juicy patty. Boleh rasa dia punya rasa caramelized onion tu. In fact, ada setengah kafe yang Syah makan lagi mahal daripada ni. Tak sedap daripada ni. Yang ni dengan harga yang murah macam ni, dengan dapat rasa macam ni, sangat-sangat okey lah. Duk makan ni masalahnya. Wah. Weh, dia tu. Weh, sedap balik. Sedap. Kita ada 3 tona warna. Bercerah, medium. Ni makin gelap lah. Last tom yam aku sampai. Maggi tom yam ayam. Oh, dia sedap. Ni tom yam ayam dia ada banyak. Patutnya order yang ada udang. Tapi terorder yang ayam saja. Warnanya macam promising. Kat Kelantan makan Maggi semacam. Tapi kat Kelantan ni, Maggi macam signature tau. Datang Kelantan, kena try Maggi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia punya Maggi ni memang kesukaan aku. Sebab dia tak lembut sangat. Jadi keras-keras sikit. Dia still ada bentuk Maggi. Kakak love dia. Bismillah. Oh, tom yam dia sedap. Tom yam dia ada rasa manis udang. Walaupun aku punya Maggi ni semua ada ayam dalam ni. Tak ada udang. Tapi memang rasa manis udang tu. Tak panas sangat ni. Dia macam dah suam-suam. Dah siap lama tu. Bismillah. Sedap 7 jatah ni. Tom yam dia tak pedas sangat. Baru sikit-sikit je. Tapi nak rasa masam mungkin kena perah limau sikit. Limau aku malah nak perah. Sebab nanti nak kena lelap tangan lah apa. Leceh. Bismillah. Siapa yang mencari kedai makan mungkin area Tumpat, korang boleh try kopi benang. Dia masuk dalam sikit lah tapi cantik juga bila malam macam mana lah kat situ. Jom kita pergi ke next location. Tak habis lagi. Kita kau food hunting dari kafe kat Bendang kita ke kafe. Tak ada kafe, kedai makan tepi jalan. Tapi kedai ni dia famous dengan menu-menu perut. Sup perut, ayam perut. Perut-perut lah. Kita tunggu adik-adik sampai. Ramai cukup orang ni. Angah baru call tadi. Dia orang patah balik. Patah balik kenapa? Dia tak datang lah. Kita dua. Dia kata jumpa esok lah. Ni kita nak balik, kita hantar kunci. Dah sampai. Kita dua lah. Ya mak, orang lokal ni. Kita nampak orang luar kan. Belah sana penuh. Belah sini ada kosong ujung tu. Kita ada ujung tu je lah. Ni je tinggal. Tempat punya lah banyak kan belah sana. Janji nak makan ada orang. Kita juga. Yang ni perut ayam asam Maggi celup. Perut ke apa kan. Menu dia ada tempat kat sana. Ada semua api ke? Gatal kaki. Perut ada perut. Perut ada tak? Perut ayam asin nak buku besar. Sip pun buku. Waktu buku. Lepas tu Maggi celup. Maggi celup apa perut Dua. Okay, terima kasih. Mesti pening. Apa yo ini dah. Okay, siapa nak Maggi? Maggi lagi. Aku rasa Kelantan ni kuat makan Maggi. 3-4 hari ni Maggi saja. So Maggi kat sini sedap. Dia orang masak tu ikut spek yang tak terlalu lembut. Dia keras sikit. And Maggi celup ni kira signature kalau dekat Kelantan ni. Mesti nak tunjuk. Okay, ni Maggi celup aku. Of course ada Maggi, dia punya 5, lepas tu perut-perut, ikan bilis. Lepas tu of course ada punya perecah Maggi dia. Yang ni yang gila tu. Nak makan kena bubur ni, perecah Maggi. Baru Maggi, baru Maggi. Tu dia. Anyway nama kedai ni Kak Lah Sup Perut. Kapal Bunuhan. Bunuhan. Bus JSK Bunuhan tu je sebelum sekolah. Ni family. Yaknya saya nak mari sini tapi ada emergency. Lala kita orang berdua juga. Lain kali tak ada rezeki ada orang nak datang lagi. Member dia hari tu nak datang. Rasa takut nak makan. Bismillah. Sup dia sup perut. Tak ambil lagi perut tu tapi sup dia dah terasa dah. Kuat rasa perut tu. Kuat pedih. So tak ada rasa sup saja. Tak ada rasa perencah Maggi saja. Dia mix. Ni kedai-kedai makan lah kau tupak. Kalau gubur, kata panjang Jepang ni. Ni signature. Serbuk signature KB. Walaupun tulisan Thailand. Oh, ini tu. Apa aja dah? Apa ni? Okey, sama dengan saya dah. Jom. Malam ni kita kan nak lepak satu kafe ni. Dia kafe ni lawa sebab dia depan apa nama ni rail kereta api. Dia kalau kereta api lalu, dia nice tau tapi terlampau penuh. Ada yang tempat dalam tu. Tempat ada tapi yang ni tak vibe tu. Kita orang nak yang vibe healing ni. Tu pun dah berebut dah. Tempat dah nice nak pergi tapi tu lah penuh pula.
Tak apa, tak apa. Kita orang tengah berbincang untuk cari kedai lain yang mungkin lebih convenient dan ada vibe. Longgang Jemaati nama ke apa? Oh, Dekat masjid Pakistan. Masjid Pakistan. Tak ingat tak ingat? Teragi situ. Jom. Let's go. Healing okay. So daripada KB, daripada Pekanbaru kita orang datang KB semata-mata sebab KB orang Pekanbaru FOMO. So kat KB ni ada kosong. Kedai ni di tepi jalan betul-betul. Dia macam tak outstanding sangat. Tapi WTJT je. Ada tempat kosong. Yes. Rendah untuk kedai ni. Tapi tahu nama kedai ke apa? Tahu kita ambil order kita tanya. Lokasi dia kat depannya Masjid Pakistan tu. Tepi jalan betul-betul. Sebelah tu ada satu kedai yang meriah juga. Apa nama dia tadi? Plaza Mahiran. Taman Meja lagi. Sini nama kedai dia kot. Simple House. Close on Monday. Saya ambil tu kot. Strawberry matcha. Strawberry matcha. Strawberry chocolate. Ni cara bakar-bakar. Hot bakar-bakar tu ada? Ada. Tinggal fries je. Chicken tu habis dah. Nachos pun habis. Bakar-bakar tak ada tak? Ada. Saya nak bakar-bakar tu lah. Boleh rekod video? Boleh. Tak ada barang kan? Tak apa, kita memang nak natural. Habis tak bang? Tak nak make Tom yum 2. Tom yum 2 kot. Tom yum 2, ayam susu 2. Ni ke apa je? Pulut 4. Pak. Ni mana ke apa je dah ni? Ni ayam biasa, ayam sapi. Nak 2. Hong bawah ni? Pada biasa. Boleh adu 2 lah. Buat rasa-rasa. Cepat habis hari ni. Ni ayam pertama tu malam tu kita buka. Oh, buka juga hari pertama. Dari saya ke bukan? Yalah, pakat klik raya mari jumpa saing sini. Ya, order fries tak? Tengok tu macam menarik juga tapi tak apa, kita dah ada ni. Boleh lah. Fresh tu lah. Fries nak lebih sambal ada. Okey. Sebut tu, pedas sikit. Terima kasih. Okey, ni lagi nampak ibu tepi jalannya. Betul-betul lah dekat situ. Straight ke belakang. Aku tak perasan pula kedai ni ada dulu. Dah lama tak balik kot. Dia kedai-kedai baru yang sesuai dengan vibe sekarang. Oh, cucuk-cucuk. Ada satu. Bismillah. Makan dulu Time tengah isu right the wave tu bagi tahu pasal brand jangan. Topik random Effie cakap lepas tu dia tudung ni sebenarnya daripada ni. Tapi tak ada orang bayar pun. Brand akan ingat kan brand tu bayar Effie. Tapi ni orang ramai. Social media slow sikit. Tapi okey. Sedap je punya sos ni. Sampai lain. Thank you. Oh, fresh belum? Belum pula. Kerja Kelantan lah. Malam ni lepas-lepas sambil bincang pasal konten. Anyway, dia punya ni sedap tak? Dalamnya ada pulut. Dia kata dah banyak habis sebab dia buka daripada hari pertama lagi. Ada sos lagi? Ada sos dia. Ada sos. Ada dalam kot. Macam cheese. Try. Kan dia lalu depan. Buttercream. Kan, lepas bilion. Dia pavilion je. Hot comel tu. So, bisu so. Ada belong besar. Tak ada tadi. Itu lah Misu Final Boss. Oh, iyalah. Final boss. Kedua kan. Besar betul. Tahu lalu. Ada tahu yang vlog. Dah tak ada. Oh, sedap. Tadi. Semalam ada ni. Sedap kan? Creamy. Ni pukul 11 makan ni. Tak ingat dah bila last makan pukul 11. Bila lama tak makan. Lewat. Strawberry coklat dia sedap. Ada puri-puri strawberry. Sedap masuk sini. The Simple House. Oh, mana? Tu kot Simple House dia. Sama tak gambar ni? Dengan rumah tu. Tu. Tu kot Simple House dia. Try tom yum. Ya, sedap banyak. Tapi tak sempat nak rasa makanan-makanan dia yang signature tadi sebab banyak dah habis. Tomo okay. ni kan? Bukan tomo. Sosis. Dia banyak habis lah. Nachos habis. Saya suka nachos. Kalau ada nachos ni mesti kedai tak ada.